Saya amat bersimpati dengan Parti Bersatu. Namun, Assalamualaikum. Mak Husin. Yang bagi cadangan untuk jadi Perdana Menteri seterusnya daripada PAS adalah Hisham Jalil lah, Mak Husin woi. Kan? Bukan PAS yang meminta-minta. Bukan Bersatu yang menolak ataupun menyuruh ataupun tak boleh terima. Hampa yang koyak pasal apa? Hampa koyak pasal apa weh? UMNO dah tak kualiti. Kan? UMNO dah tak relevan. Jadi, orang tengok hari ni siapa yang lebih relevan adalah Parti PAS yang layak jadi Perdana Menteri. Tak menterkedarah rasuah, tak sakau seleweng sana sini. Kan? Aku tunggu UMNO ruyuk dalam Malaysia lah. Di Kedah aku dah settle dah. Kedah dah settle dah. UMNO memang ruyuk lah. Sampai bila-bila lah. Kan? Tunggu Malaysia pula lah lepas ni. Kan? Sebab apa? Sebab orang-orang yang diletakkan dalam UMNO dah tak macam dulu dah. Ibarat barang yang kualiti, kan? Dulunya, hari ni bila bertukar tangan, kualiti dah tak ada, hancur. Walaupun masih original tanpa kualiti. Kualiti masih ada dalam PAS, kan? Yang tak pernah ada rasuah sakau penyelewengan. Jadi kalau Hisham Jalil bagi cadangan letak PAS untuk jadi Perdana Menteri, layaklah bengong.